Sebab dia bukan directly bagi you tenaga tapi dia menyebabkan rintangan insulin you tu mengurang. Faham tak? Dia menyebabkan apa yang you makan tu convert better jadi tenaga berbanding dalam fat storing mode lah macam tu. Okay? Okay. Elisha Musa, kalau first time jadi monitor dulu. Kalau dia setiap bulan jadi, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, saya suggest you buat ultrasound ataupun TVS lah. Kalau belum kahwin TVS, kalau belum berkahwin kita buat ultrasound abdomen macam tu kan. Sebab period yang tidak teratur ni sebenarnya dia jadi orang kata clue pertama kepada masalah dalaman kita lah. Okay? Clue pertama. Tapi kadang-kadang ada orang dia ada masalah period disebabkan fisiologi. Contoh stres tak sihat ataupun letih sangat ke apa kan. So period dia tak betul sikit bulan tu. So kita tengok nanti next month macam mana, bulan akan datang macam mana. Kalau dia sama juga kita datang scan lah. Tapi kalau lepas tu dia resume balik normal then tak ada masalah. Alright. Adiba, okay, you nak cek hormon apa? Kita ada pelbagai jenis hormon kat sini sebab kita merawat pelbagai jenis masalah wanita, okay? You nak cek apa? Hormon rintangan insulin ke? Hormon, you nak cek apa? Hormon thyroid ke apa? Semua ada dekat sini, tak ada masalah. So you nak cek basically hormon apa sebenarnya? Is it berkenaan dengan fertility ke apa ke?